Kami di Sempurna ni punya hasrat yang besar kerana kekurangan institusi agama tahfiz seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad Nazran bin Arba'ah, merupakan mudir Mahat Tahfiz Darul Ifta' wal Isnad Sempurna Sabah. Kita telah pun beroperasi hampir 2 tahun, berdaftar di bawah Jabatan Ahli Awal Agama Islam Negeri Sabah. Setakat ini pelajar kita mencecah ke 30 orang pelajar. Kebanyakannya berasal daripada Sempurna dan mereka ini ada sebahagiannya juga daripada golongan asnaf yang kita bagi peluang untuk sama-sama mempelajari, mendalami ilmu Al-Quran lah. Usaha kita ni insya-Allah di masa akan datang mereka lah yang nanti akan menabur bakti insya-Allah di bumi Sempurna. Cuma dalam tempoh 2 tahun ni kita masih menumpang premis sementara di Kampung Sinalang Sempurna. Sebab itu kita sekarang dalam proses untuk membina bangunan sendirilah insya-Allah. Kalau tuan-tuan tengok di belakang ni, kita sedang dalam proses pembinaan bangunan kita sendiri. Insya-Allah kita sedang berusaha untuk membina bangunan 2 tingkat. Tingkat atas kita akan buat asrama dan tandas, kemudian rumah waden di hujung sana. Yang di bawah ni kita akan buat surau, kelas Al-Quran dan juga ruangan kecil untuk pejabat. Dan di hadapan ni insya-Allah kita cadang untuk simen dan kita akan buat ruangan untuk riadah para pelajar. Kami di Sempurna ni punya hasrat yang besar kerana kekurangan institusi agama tahfiz seperti ini. Sebab itulah kita menggalas satu tanggungjawab. Kita wujudkan pusat tahfiz ini, kita beri peluang kepada anak-anak di Sempurna tidak perlu keluar lagi ke daerah yang jauh untuk sama-sama mendalami ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan 10-20 tahun ke hadapan Sempurna ni akan subur dengan pengajian-pengajian Al-Quran insya-Allah.